Indonesia dah rasmi beli F-15X dari Amerika, tapi kenapa Malaysia tak ikut jejak yang sama? Jet ni antara yang paling moden, tapi adakah ia sesuai untuk Malaysia? Jom kita kupas. F-15X adalah versi paling moden dari F-15 yang terkenal sejak era Perang Dingin. Jet ini dilengkapi dengan radar ESAN-82, sistem peperangan elektronik canggih, serta mampu membawa peluru berpandu hipersonik dengan kelajuan lebih Mach 2.5 dan kemampuan muatan senjata yang tinggi. Ia sememangnya pilihan terbaik untuk misi serangan dan dominasi udara. Indonesia memilih F-15X sebagai sebahagian dari pelan pemodenan tentera udara mereka. Selain F-15X, mereka juga membeli Rafale dari Perancis. Kenapa dua jenis sekaligus? Sebab mereka nak keseimbangan antara teknologi barat dan diversifikasi aset ketenteraan mereka. Selain itu, F-15X adalah platform proven yang boleh berkhidmat lebih 30 tahun lagi, sesuai dengan keperluan jangka panjang Indonesia. Berbeza dengan Indonesia, Malaysia mempunyai pendekatan yang lebih berhati-hati dalam perolehan jet tempur. Antara sebab utama kita tak beli F-15X adalah: 1. Kos yang sangat tinggi. Sebuah F-15X dianggarkan berharga lebih 1 bilion ringgit seunit. Kos operasi dan penyelenggaraan juga tinggi berbanding jet seperti Su-30MKM yang kita dah ada. 2. Fokus kepada multi-role fighter. Malaysia lebih berminat kepada jet multi-peranan yang lebih fleksibel. Sebab itu, kita lebih melihat kepada pilihan seperti Rafale, Gripen atau bahkan Su-35. 3. Isu geopolitik dan hubungan dengan negara lain. Beli F-15X bermakna kita perlu ikut syarat ketat dari Amerika, termasuk sekatan ke atas penggunaan teknologi tertentu. Malaysia lebih suka kebebasan dalam pilihan senjata. Jadi ini mungkin sebab utama kita tak pilih F-15X. Jadi, kalau bukan F-15X, apa pilihan terbaik untuk Malaysia? Su-30M upgrade jet ini masih relevan dan boleh ditingkatkan teknologinya. Rafale pilihan yang lebih sesuai kalau Malaysia nak jet barat tanpa banyak sekatan. Gripen jet yang lebih ringan, kos lebih rendah dan sesuai untuk pertahanan udara. Jadi F-15X memang jet yang hebat, tapi bukan untuk Malaysia. Buat masa sekarang, apa pendapat korang? Perlukah Malaysia beli jet ini atau patut kita kekalkan pilihan yang ada? Drop komen di bawah dan jangan lupa like serta subscribe untuk lebih banyak konten menarik tentang jet tempur.